Baru-baru ni coach datangi oleh pesakit daripada Jakarta, Indonesia. Beliau mengadu sakit pada kaki kirinya sebab satu, banyak berjalan, dia banyak travel dan dia terkehil ketika menuruni bukit. Beliau memberitahu dia susah nak berjalan, bila berjalan rasa sakit pada tapak kaki. Memang ada kecederaan kerana jatuh, kerana dia mengawal badan dia ketika menuruni bukit. Bila coach check, bukan ATF, bukan ligamen pada ankle, rupanya di bahagian atas tapak kaki dia, bukan bawah, atas. Di tulang talus, kemudian bawah tu navicular, ada 3 tulang iaitu cuneiform medial, cuneiform intermediate dan lateral. Sebelah luarnya cuboid. Otot yang berada di atas tu nama dia extensor digitorum brevis. Jadi selalu bila kita berjalan dan kita heel to toe, masa kita angkat tumit belakang tu, dia sakit. Dan apabila kita dah pulihkan, rawat, alhamdulillah, dia boleh berjalan, travelling seperti biasa. Itu saja. Share, comment and like video ni. Follow coach. Bye-bye.